marilah kita tengok hadiah apa yang kita dapat. Tada. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perak aman jaya. Hai guys, kembali lagi kita pada hari ini. Seperti yang anda semua lihat dekat tajuk, hari ini kita akan buat unboxing hadiah perpisahan guru praktikal. Aku tak fikir lagi tajuk macam mana, hadiah perpisahan ataupun hadiah habis praktikal. Macam tu kot, tak tahu macam tu lah kan. Jadi ini adalah sambungan kepada video sebelum ni. Kalau sesiapa yang belum tengok lagi video sebelum ni, boleh tengok dekat, aku tak ingat belah kiri ke kanan ke, dekat atas ni. Jadi ini adalah part 2, tapi hadiah tema yang lain. Okay, jadi tanpa membuang masa, marilah kita mulakan. Dan dekat video sebelum ni aku dah tunjuk dah dia punya hadiah-hadiah semua. Tapi untuk kali ni aku tunjuk lagi sekali untuk recap balik. Ini adalah hadiahnya. Sebelum kita mulakan, nak clarify yang kat sini, saya belum jadi cikgu betul-betul lagi. Sekarang baru habis praktikal, latihan mengajar. Dan bila dah habis latihan mengajar, kena buat apa? Akan ada ujian. Lepas ada ujian ni, tengok sama ada dapat dipanggil temuduga ataupun tak. Ni pun ikut nasib, dapat temuduga ke tak. Lepas dah dapat panggilan temuduga, pun nasib juga lulus ke tidak. Kalau tak lulus, kena tunggu lagi panggilan temuduga yang akan datang. Dan kalau dah lulus pun belum tentu lagi sama ada terus posting dekat sekolah ataupun dapat jadi calon simpanan. Kau kena peram dulu dalam sistem. Dan dah lepas dah posting, baru dah dapat jadi cikgu betul-betul. Aku 5 ni belum lagi ni, baru dekat kosong, baru lepas habis praktikal. So ada 5 lagi yang belum lengkap lagi ni. Jadi nak minta kat semua ni, doakanlah supaya dapat menjadi cikgu yang betul-betul punya, InsyaAllah, amin. Jadi untuk target audience, macam biasa untuk budak-budak ni lagi, depa yang minta aku buatkan video untuk depa, untuk tengok reaction aku macam mana aku buka hadiah depa. Jadi marilah kita tengok hadiah apa yang kita dapat. Untuk hadiah yang pertama kita ada ini. Oh my god, apa? Ini bukan daripada budak, ini daripada cikgu praktikal juga. Bukan cikgu praktikal pun, cikgu ganti. Sebab dia pun last day sama dengan aku juga. So rasanya ada macam lebihan ke apa entah, ataupun dia memang bagi untuk cikgu-cikgu. Kita tengok apa dia. Ni aku rasa adalah sudu gelas. Oh bukan sudu lah, straw lah gila. Dan ini adalah, oh kita ada mark lagi. Macam tu. Ni nama yang bagi ni Ana. Terima kasih Ana. Lepas tu, oh ni pun daripada cikgu praktikal juga. Dia duduk pangku. Dan dia bagi ni untuk cikgu-cikgu praktikal yang lain. Teacher bentuk apa ni? Bentuk obo-obo. Macam tu. Ada tulisan pangko, kalau boleh nampak lah kat situ. Yang bagi ni nama dia Ruhil dan dia Ustazah. Terima kasih Ustazah Ruhil. Tu daripada cikgu-cikgu. Aku rasa itu je kot. Dan untuk next, aku nak buka ni, yang ni. Dalam ni semua adalah coklat-coklat daripada budak-budak yang bagi. Semua coklat-coklat aku simpan dalam ni sebab tak nak cair dan tak nak ada semut. Kita tengok yang pertama. Yang pertama ini daripada Damia. Dan budak-budak yang bagi tanpa tulis nama, aku tuliskan nama tak siap sebab aku rasa aku lupa siapa yang bagi. Terima kasih Damia. Lepas tu ni daripada Azfa. Ini hadiah hari guru sebelum ni, tak makan lagi. Pada Azfa. Lepas tu ini kita ada daripada Muna bagi 3 ni, Cadbury Oreo, Pepero dengan Kinder yang ni. Terima kasih Muna. Dengan ada ni aku tak pastilah sebab ini tak ada tulis nama. Aku rasa orang yang sama ni kot, yang Damia ni dia bagi ni sekali. So siapa bagi, terima kasih. Dengan ni, ini pun daripada Azfa. Yang ini hadiah hari guru dia. Yang ni hadiah perpisahan dia. Penuh satu bag ni dengan coklat Arab. Ni banyak Azfa. Ni semua ni dengan ada perencah Maggi sekali. Thank you Azfa. Kalau nak sikit nanti dah tahu rumah cikgu ambil. Coffee break. Ini pun hadiah pada budak gak. Tapi ni hadiah lain lah sebab ada terjadi peristiwa pun, entah, lepas tu dia bagi hadiah depa sebab ramai. Okay, next. Ini pun agak terharu juga sebab budak yang bagi ni dia bukan kelas yang aku mengajar dan dia form 5. Iaitu daripada Afif. Dia bagi tada, gula gila. Okay, ada gula. Lepas tu aku suruh dia jumpa aku kat bilik guru sebab aku nak bagi something kat dia kan. Lepas tu time dia jumpa lagi kat bilik guru tu, dia bagi lagi yang ni. Dia bagi poki perisa matcha. Okay, terima kasih Afif. Dan untuk cerita pasal Afif dan budak-budak yang seangkatan dengannya, sekejap kita ambil masa sekejap je. Untuk budak-budak yang selalu tegur aku dan kelas yang bukan aku mengajar, aku akan bagi satu benda kat mereka, pensel. Dan pensel tu aku okey dan aku tulis nama mereka. Contoh ni, sebab
aku lupa nak bagi kat budak ni. Dia je aku lupa nak bagi. Contoh macam ni, kita tulis nama dengan ada logo misai kat situ. Sekelap macam ni, aku select pensel tu dalam ni, then aku bagi. Waktu aku bagi tu aku cakap, cikgu bagi ni sebab kamu selalu tegur cikgu, kamu dah menceriakan hari-hari cikgu untuk datang sekolah. Dan tegur tu bukan sekedar tegur biasa-biasa tau, macam Assalamualaikum cikgu. Bukan macam tu. Kalau macam tu semua budak tegur macam tu. Tegur dia pun lain sikit. Ada dia, Cikgu Afdal. Kuat panggil je. Tu yang ada, cikgu handsome ni. Daripada form 1 sampai form 5 aku ada buat pensel. Ada 12 orang. Sebab pensel ni ada 12. So aku pun bagilah. Dan ada beberapa anak murid kesayangan kot. Aku bagi juga. Jadi habis yang untuk coklat dalam beg ni. Nak simpan balik, nanti ada semut. Okay, lepas tu kita tengok hadiah daripada ini. Siapa bagi ni? Tuan dia tengok tak video ni? Ini dia kata daripada bapak dia. Sebab bapak dia bawa balik pada Mekah. Dia bagi ni waktu kita orang lepak keluar makan. Kita orang lepak keluar makan. Lepas tu dia pun bagi cikgu Nah daripada ayah saya. Lepas tu macam terharu. Ni mula ada terharu-terharu ni. Kalau macam ada terharu, aku buat sound effect yang macam macam tu tau. Style lah. Baru first time aku nampak sejadah packaging macam ni. Bag dia Lucina, kita boleh nampak corak sejadah tu. Tak ada bau minyak atar. Besar sejarah dia. Tu dia. Hadiah daripada Adam, bapak Adam. Okay, cakap terima kasih kat bapak Adam. Terima kasih. Kena pantas ni, macam banyak je kita punya hadiah ni. Lepas tu ni, aku curious nak buka yang hadiah packing-packing macam ni. Nak tahu apa yang dapat. Dan ada beberapa hadiah yang dah ada dekat meja aku. So aku tak tahu siapa yang bagi. Harap-harapnya adalah nama kat dalam. Alamak, ada surat dah pula. Jangan nangis, jangan nangis. Dalam dia ada tu, kita tengok. Kita ada daim. Kita ada miniature itik. Boleh tampil kat belakang tu. Kita ada cookies. Kita ada ada kitchen Langkawi. Langkawi ada, pangkor ada. Kitchen apa lagi? Dan ini daripada siapa ni? Sekejap biar aku baca. Cikgu, nama saya Erna. Erna, bukan Sabrina. Aku pernah panggil dia Sabrina ke? Sekejap aku nak baca. Aku nak mention kat sini. Tiba mention nak. Cikgu ajar fun kelakar. Pun kelakar memang best. Nampak tak? Ini bukti bukti budak kata aku mengajar best. Okay, terima kasih Erna. Erna ni aku rasa dalam kelas senyap je. Tak ada macam pernah bercakap sangat dengan aku. Tapi apa-apa pun, terima kasih Erna. Mahir ni berharga, cikgu tak buang. Sebab dia kata jangan buang cikgu. Mana ada cikgu nak buang, cikgu simpan. Tak simpan makan. Lepas tu ni, takutlah nak buka. Banyaknya goma dalam beg-beg ni. Kita ada pen. Kita ada pen merah, pen biru. Kita ada pen merah lagi. Ada keychain lagi lah guys. Best teacher ever. Dengan bentuk pensel. Lepas tu ada highlighter. Aku jarang-jarang ada highlighter ni. Highlighter pink dengan kuning. And the last one kita ada, serius lah. Macam mana dia tak terurai. Lego angkasawan. Berat ni. Ini kena buat sendiri ke? Gila, tengok pun dah tahu susah. And the last one ada surat nak baca. Lego tu, betul lah, Lego tu lama tau saya buat. Baik cikgu. Tongkat Harry Potter. Cikgu letaklah Lego saya atas meja cikgu. Cikgu dah tak ngajak dah. Dah tak ada meja cikgu dah. Mungkin meja kat rumah lah, bukan meja sekolah. Selamat maju jaya cikgu. Jangan baca nama saya cikgu. Aku dah tersebut nama. Jangan baca nama saya cikgu. Maksudnya dalam video ke apa? Okay, apa-apa pun, terima kasih. Coffee break. Bismillah. Macam biasa, storage dalam phone aku tak tinggal banyak. Jadi aku kena kurangkan bercerita dan buka ni dengan secepat yang mungkin. Dan sebelum tu, sebelum aku meninggalkan sekolah tu, aku ada bagi setiap kelas yang aku ngajar, aku bagi satu sampul untuk setiap orang. Aku bagi sampul dan aku bagi stiker dalam ni. Aku suruh mereka isi apa-apa dalam ni. Kalau nak luahkan segala benda yang macam terpendam, sebab ada negatif ke positif ke, kalau aku ada buat mereka terasa ke, aku suruh mereka tulis juga. Supaya masa akan datang, aku dapat perbaikilah diri aku. Jadi banyaklah benda yang mereka tulis dalam ni. Baru baca separuh tak baca lagi. Jadi terima kasih kepada semua-semua yang meluahkan segala isi hati anda. Okay, next daripada Nasuha, Damia dan Auni. Kepada Cikgu Afdal aka Mr. Das. Terima kasih cikgu, selamat maju jaya. Boleh tak cikgu nak koyak je? Cikgu koyak je tau, tapi tak tunjuk dalam ni. Okay, dah buka dah. Kita tengok kita dapat. Okay. Kita dapat speaker. Dia kata sebab hari tu aku ada nak pasang speaker tapi aku tak reti. So dia pun bagilah speaker ni dekat aku. Speaker yang macam ada hari guru hari tu. Tapi ni nampak lagi style lah dia punya reka bentuk dia. Tiba masukkan pasal RBT. Kejap. Induction sound. Dia masuk sound dekat sini. Dia serap dia punya bunyi. Okay. Nanti aku try.
Terima kasih Damian Asuha dengan Auni. Terima kasih. Next kita ada daripada, yang ni aku tahu nama dia tapi aku tak nak sebut. Aku rasa sebab dia malu kot. Dia bagi waktu dalam kelas aku minta budak-budak kutip buku sebab aku nak tanda buat kali terakhir kan. Aku nak check buku depa. Lepas tu dia pun selit buku ni dalam timbunan buku tu. Aku pelik, siapa bagi ni? Aku tak perhati kan. Dalam dia ada ni, ada cikelat dengan ada kata-kata hikmah sikit kat dalam tu. Okay, terima kasih pemberi. Aku tahu nama tapi tak nak sebut. Aku risau ada malu. Lepas tu kita ada ni. Yang ni daripada siapa ni? Oh, ni daripada sekolah. Sekolah kita buka dah laju kita apa. Dalam dia sekolah bagi pen satu dengan kita ada ni. Aku rasa mak kot. Oh betul lah mak. Lain macam mak dia. First time nampak mak macam ni. Dia macam material mat. Dan ada penutup dan ada logo sekolah. Ini sekolah yang aku mengajar. Dan untuk pengetahuan, sekolah ni adalah bekas sekolah aku waktu sekolah menengah. Aku ex-student lah. Aku masuk sekolah yang sama balik untuk dapat vibe tu balik kan. Dengan ingatan tulus ikhlas. Terima kasih sekolah. Lepas tu kita ada kitchen lagi. Dia ni tak pastilah nama dia siapa. Aku lupa lah. Kasih kot. Dia bagi waktu dalam kelas. Aku nak keluar kelas dah time tu. Lepas tu dia panggil cikgu. Aku macam kenapa? Sini cikgu. Lepas tu dia bagi lawa ni. Ini pun handmade juga. Boleh nampak lah dia buat sendiri kat sini. Resin. Belakang tu ada Mr. Doll. Tu Cikgu Afdal. Tapi apa-apa pun terima kasih yang memberi. Lepas tu kita ada yang ini daripada Kasih Alia, Kasih Aisyah, Arisha, Bat, Yasmin. Oh okay. Oh ni daripada 3 orang tu, 3 sekawan. Sorry dah kemek-kemek sebab hari tu naik motor. Balik dah kemek-kemek dah. Kena bubuh dalam motor tu. Astaghfirullahalazim. Aku harap aku tak ada letak benda ni dekat bawah. Kita ada ni. Kita ada Al-Quran dengan tasbih digital dalam tu. Aku nak tengok ini sama ada terjemahan ke bukan terjemahan. Oh terjemahan. So boleh pegang. Astaghfirullahalazim. Kenapa tak bagi tahu Al-Quran dalam ni? Koma. Sebab aku dah tercampur dengan hadiah-hadiah ni. Aku letak motor kata dah hadiah ni. Tasbih digital dengan kita ada Al-Quran. Alhamdulillah. Lawa Al-Quran dia. Daripada 3 sekawan tu, terima kasih mengingatkan tentang akhirat. Dapat juga pahala. Selagi mana cikgu baca dan cikgu guna tasbih ni, selagi itulah kamu dapat pahala. Okay, insyaAllah. Terima kasih. Habis dah untuk beg ni. Lepas tu ni, beg besar ni. Ini pun aku rasa aku tahu siapa. Mungkin kita tengok dalam kad tu nanti nama dia apa. Wish, iPhone ke ni gila. Dalam dia macam tu. Macam banyak je ni. Takutlah pula aku. Okay, yang pertama kita tengok ni. Apa ni guys? Apa ni? Kita ada dompet lah. Sumpah lah dapat dompet. Ui, semat ni. Ada lambang apa ni? Khabar ni. Bul. Oh, okay. Style dompet dia nampak hipster. Okay, ada dompet kat sini. Siap dalam bekas ni. Kamu janganlah banyak sangat guna duit. Cikgu rasa tak sampai hati. Lepas tu ada kad kat sini. Kad nanti dah dulu. Lepas tu ada, what is this? Oh, sumpah lah. Kita ada Harry Potter lah guys. Wow. Harry Potter naik penyapu ajaib dengan logo sekolah. Logo sekolah Hogwarts. Ada 4 kelas kat situ. Hijau, merah, kuning dengan biru. Ush, macam mahal je Harry Potter. Sebab apa aku terkenal dengan Harry Potter? Sebab aku mengajar dalam kelas. Kejap. Sebab aku mengajar dalam kelas, aku bawa ni tau. Aku bawa tongkat sakti untuk aku tunjuk-tunjukkan dekat papan putih. Jadi sejak ada daripada tu, mereka panggil aku Cikgu Harry Potter. Ada 2 tongkat sakti, satu lagi ada dalam bilik. Dah jadi kebiasaan tau. Nak tunjuk-tunjuk apa semua, memang aku akan guna tongkat sakti ni. Jadi sekali mengajar dalam kelas, memang aku akan bawa. Menarik. Tak ada lagi 2 benda kat sini. Ini aku takut lah. Apa benda berat ni? Oh, perfume. Kita ada perfume. Banyak betul duit depa ni. Sumpah lah. Aduh, macam mahal je. Ish, bau dia. Kejap. Bau dia macam vanilla sikit. Tapi dalam masa sama dia yang fresh. Bau fresh. Harap-harap tak mahal lah. Tolonglah jangan mahal. Kesian kamu. Kita ada minyak wangi. Lepas tu yang terakhir ni adalah kita ada dapat phone Nokia. Harap-harapnya betul dia beli ni. Nak test oleh sebab aku guna phone ni untuk record. Apa yang record ni, ini dia punya casing dia. Casing phone Nokia. Okay, menarik. Casing phone, minyak wangi, Harry Potter dengan dompet. Sekejap, aku nak tengok siapa pemberi ni. Mesti ramai ni sebab banyak. Siapa ni? Bat, Iman, Nisa, Amy, Alia. Tu Mr. Doll. Terima kasih kamu. Nanti cikgu baca. Kelakor. Hadiah kita orang untuk cikgu. Biasa-biasa je. Kalau cikgu tak nak hadiah ni, jangan bagi dekat Afham. Bagi kat kita orang. Afham tu adik aku. Dia perisau aku tak nak ni, aku bagi kat adik aku. Tak ada. Cikgu guna. Thank you. Lepas tu kita ada daripada Anis 3CK. Dia bagi makanan. Okay, dua-dua ni. Terima kasih Anis. Lepas tu dapat ni.
Dalam kotak ni kita ada, tada, disebabkan aku cikgu RBT, dia suruh aku buat kerja rumah. Lampu dengan juga kipas. Okay, belakang ni ada dia punya surat-surat daripada Adriana. Nampak menarik, macam tak sabar nak buat. Terima kasih Adriana. Dan untuk second last kita ada ini daripada Sufi bagi. Dan yang menarik ni dia ada saya ada lampu kan tu. Dan ada gambar kelas. Ini pun effort juga. Ui, kalau dia buat ni, kamu buat ke mak kamu yang buat? Bagi tahu cikgu. Kalau kamu buat, cikgu tabik kamu. Kreatif. Jadikan sebagai lampu tidur pun boleh ni. Okay, terima kasih Sufi. Dan yang terakhir kita ada, tada, Allah dah tercabut guys, dah tercabut. Ini pun buat sendiri ni, memang DIY sendiri. Tu dia. Gambar-gambar daripada awal sampailah aku habis praktikal dengan depa. Belakang ni pun ada tulisan-tulisan daripada kelas 3 cerdik. Okay, daripada semua, tapi yang buatnya seorang, wakil Nasuha. Yang ni pun ada lampu juga. Okay, terima kasih Nasuha. Jadi setakat itu saja video kita untuk kali ni. Aku harap tak ada yang tertinggal lah. Kalau ada yang tertinggal, maafkan cikgu. Nanti cikgu buat video lain. Tak ada, nanti masuk je dekat select video mana-mana. Tapi rasa tak ada yang tertinggal kot, insyaAllah kot. Semua dah tunjuk dah. Jadi setakat itu saja video kita untuk kali ni. Terima kasih sangat-sangat untuk semua-semua yang bagi ni effort, koma, bagi cikgu kenangan, bagi cikgu memori. Sangat-sangat cikgu hargai semuanya. Daripada yang kecil sampailah yang besar. Hadiah ni. Doakan supaya dapat menjadi cikgu yang betul-betul nanti. Okay, ada 5 tadi tu, 5 benda ni belum capai lagi. Jadi setakat itu saja. Bye bye. Terima kasih kerana nonton. Salam jumpa dan jumpa lagi. InsyaAllah kalau ada next video, kita jumpa dekat next video Bye. Guys, aku terlupa satu hadiah. Mesti bulat nak marah aku. Mesti dia tunggu je. Dia yang paling beria sekali. Okay, iaitu adalah daripada Hadif Irfan, budak tingkatan 3. Dia antara yang terawal bagi hadiah perpisahan ni. Sebab waktu pagi tu, dia datang kat meja aku. Cikgu nah. Macam tu. Terima kasih Hadif. Dah tinggal berapa dah tu, berapa keta je. Dan sebabkan kita orang pun baru balik daripada Pangkoi tu, so beli ni pun tak habis lagi. Kismis punya dengan yang white chocolate punya. Ni banyak lagi. Tapi aku banyak makan yang budak ni bagi. Okay, minta maaf Hadif. Benda ni tak ada dalam ni, aku makan kat depan. So benda ni ada kat depan. Dan alang-alang pun tengah record kan. Dah last ni aku akan tunjuk. Ni adalah hasil-hasilnya. Ini semua adalah makanan dan coklat-coklat yang aku dapat daripada ada hari guru sampailah ada perpisahan ni. Tengok banyaknya. Macam mana aku nak habiskan. Mak aku balik. Lepas aku dah kumpul ni, baru aku teringat, coklat lagi satu. Coklat budak ni. Okay, bye-bye. Tu je.